dia ada pada hukum iqlaq sahaja. Okey, iqlaq sahaja. Okey, iqlaq sahaja. Nah, satu-satunya hukum dia iqlaq. Okey, tanwin serong dengan selari ni, okey, dia ada pada apa? Yang ni hukum apa dia ada? Tuan-tuan, pertama ikhfa, yang kedua idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah pakai ni juga. Seterusnya apa dah? Kan sahabat Al-Quran. Seterusnya apa dah lagi? Okey, kita tengok tanwin ni digunakan untuk apa? Apabila tanwin ataupun mim mati lah. Mim mati dia tak pakai tanwin. Mim mati kita bincang nun mati saja. Okey, dia ada hukum apa? Izhar halqi. Satu hukum izhar halqi. Okey, dia keluar hukum dia jadi izhar. Okey, izhar halqi. Okey, dengung ni, okey, apa dia? Yang pertama, okey, yang pertama ikhfa. Ikhfa hakiki. Yang kedua idgham. Idgham apa sahabat Al-Quran? Ma'al ghunnah. Okey, idgham bila ghunnah. Nampak tak? Okey, jadi berapa dah? 1 2 3 4, dan dengung ni iqlaq saja. Okey, nampak tak? Dengung yang tadi iqlaq sahaja. Okey, jelas sahabat Al-Quran, iqlaq saja. Okey, nampak tak? Okey, kita nak bahas sahabat Al-Quran tanwin tu. Okey, kita nak bahas tanwin. Siapa yang nak kita bahas tanwin, komen. Saya nak, Ustaz. Kita nak perincikan lagi perbincangan kita berkenaan dengan tanwin. Nak tak? Nak tak sahabat Al-Quran? Kita nak bincang berkenaan dengan